Untuk krayon tu, kalau memang kita bukan cakap dia untuk sakit kepala ke atau untuk apa lah. Sebab satu masa tu mak saya memang tak boleh telan air, makan, dia sangkut dia muntah. Saya bawa dia pergi klinik swasta, dia kena drip air lah sebab takut air dalam badan kering kan. Memang drip satu liter lah air macam tu. Keluar tu dia 2 jam 3 jam memang dia tak boleh makan. Doktor dah cakap lah 2 jam 3 jam cuba masuk air pun masih keluar lagi. Lepas tu saya ingat dalam tu saya memang cubalah, akak memang cuba sapu dada dia depan dengan belakang. Alhamdulillah 10 minit 5 minit dia boleh telan makan air. Ya Allah, memang rasa bersyukur sangat lah. Kalau tak mak memang kena masuk hospital lah. Memang kita sapu ni je, Alhamdulillah lah. Benda ni memang membantu lah. Mak tak boleh makan. Mak memang ada darah tinggi, dia memang ada lelah, semput. Tapi masa tu pam darah tinggi dia tak tinggi. Cuma dia tak tahu kenapa, apa sebab dia tak boleh telan makan apa semua kan. Tak boleh air nak minum, nak telan pun tak boleh. Dia keluar muntah. Lepas tu 2 jam memang Alhamdulillah, saya cakap memang membantu lah. Krayon ni memang membantu amat sangat.